Walaupun negara kita telah bebas daripada era penjajahan, namun begitu masih ramai lagi yang cabaran dan pengaruh ideologi barat yang sukar ditinggalkan, terutamanya anak-anak muda. Anak muda remaja dan juga mereka-mereka yang telah meningkat umur, yang mengamalkan cara hidup yang seakan-akan mereka berada dalam penjajah kerana mereka mewarisi budaya penjajah, seumpama hedonisme dan sebagainya. Malah bukan itu saja, keadaan ini bakal menjadi barah dalam masyarakat kita yang jika tidak dibendung dengan nilai-nilai Islam, maka akan hancur. Kita pada hari ini budaya bunuh yang amat membimbangkan, sama ada bunuh orang lain ataupun membunuh diri, ataupun buli cyber, ataupun jenayah cyber dengan scammer dan lain sebagainya. Tuan-tuan dan puan, seakan-akan kita berada lebih dahsyat daripada zaman penjajah, seakan-akan kita tidak merdeka lagi sekarang ini. Oleh itu, kalau ini tidak dibendung, maka sudah pasti akan membawa kepada padah. Dan kita sendiri boleh melihat bagaimana kemerdekaan itu disambut dengan disajikan pelbagai hiburan yang tidak bermanfaat dan juga melalaikan yang akan merosakkan akhlak muda-mudi kita pada zaman kini, seperti pergaulan bebas yang boleh membawa kepada perzinaan. Kelahiran anak luar nikah di kalangan remaja semakin membimbangkan, hasil daripada hubungan seks bebas di kalangan mereka. Dan kita bertanya, adakah ini betul-betul diartikan sebagai merdeka dalam masyarakat kita? Kita renung, kita fikir supaya kita insaf. Oleh itu, sebagai seorang Muslim yang prihatin dengan zaman yang semakin mencabar ini, sudah menjadi tanggungjawab kita supaya mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kerana begitu sayangnya kita jika anak-anak ini terus berterjumus dan kemaksiatan yang tidak pernah berakhir dan berkesudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Surah Ali Imran ayat 104. Allah panggil pada kita, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyuruh, yang berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat kebaikan dan menghalang daripada kemungkaran. Dan mereka itulah bersifat orang-orang yang berjaya.